Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengupas tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan kita pada hari ini. Bersama-sama kita didatangkan dua orang panel yang tak asing lagi bagi kita. Yang pertama, sebelah kanan saya Al-Fadhil Ustaz Zulhazan bin Ismail, dikenali dengan Ustaz Baikus, Ustaz GS. Ustaz pernah tahun 2019 mengerjakan fardu haji daripada Malaysia naik RS 150 sampai ke negeri Haramain. Tengok Ustaz, betul. Jarang-jarang berlaku. Kemudian yang kedua, kita ada Al-Fadhil Qori kita, Tuan Guru Ustaz Aiman Ridwan, Johan Qori Tilawah Al-Quran Antarabangsa pada 1447 Hijrah yang lalu. Terima kasih Ustaz kerana bersama-sama kita pada malam ini. Ustaz ni sibuk sangat tuan. Sekejap kan kita telefon dia, dia kat Rusia. Sekejap kan dekat Pakistan. Tengok kopiah dia pakai tu. Daripada mana Ustaz? Pakistan. Pakistan. So makluman semua baru-baru ni Ustaz telah dinobatkan sebagai Johan. Apa nama Qori di Pakistan. Banyak pada Ustaz. Tuan-tuan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah forum kita pada malam ini ada 3 set. Dia bukan rubber set, 3 set. Set yang pertama, kita nak cuba mengupas berkenaan mengenali cabaran-cabaran masa kini. Kemudian pada set yang kedua, kita nak mencari solusi dan jalan penyelesaian bagi panduan kita untuk meneruskan ujian-ujian kehidupan kita yang semakin mencabar. Semakin maju dunia ini, semakin mencabarlah kehidupan kita. Jadi yang ketiga itu rumusan. Kita minta setiap panel kita untuk memberikan satu rumusan. Semoga kita dapat bawa balik untuk kita kembangkan kepada keluarga kita, masyarakat kita. Semoga bermanfaat. Muslim-muslimat yang dimuliakan. Jadi sebelum kita nak mulakan dengan soalan yang pertama, suka saya nak mengajak diri saya dan semua hadirin hadirat, marilah kita sama-sama mentasbih niat kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Atau kama qala Nabi SAW, sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Setiap orang bergantung apa yang diniatkan. Jadi marilah kita sama-sama tasbih niat. Kita datang hari ini, satu tujuan kita pada tanggal malam 2 Muharram 1448. Mudah-mudahan kita keluar daripada Raudhah, daripada Siddiqin ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kemuliaan, kelebihan kefahaman. Semoga bertambah lipat gandalah amalan kita untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampaknya Ustaz kita macam tak sabar nak jawab. Saya teruskan dengan soalan yang pertama. Boleh tuan-tuan tuan-tuan, saya nak minta tolong satu je. Tolong jangan buat forum kali kedua. Mana depan ni ada panel lah, ada moderator. Saya bimbang ada moderator dekat belakang pula, ada panel lain. Anak mana kata tu diam lah tuan-tuan. Boleh InsyaAllah. Jadi Ustaz, dunia hari ini bergerak dengan begitu pantas. Dengan teknologinya, media sosialnya, kecerdasan buatannya yang dinamakan AI-nya. Kita tidak menolak kemajuan kerana Islam sendiri menggalakkan umatnya maju. Namun persoalannya, apakah cabaran yang terbesar yang menyebabkan iman seseorang itu boleh menjadi layu dalam arus kemodenan ini Ustaz? Qul tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwina maulana Muhammad wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul Muhtaram, tuan yang saya muliakan, guru saya, sahabat saya Ustaz Fairuz, Fadil Ustaz Aiman, Musi Malam, Tuan Imam, Tuan Fadilah, Tuan Siap seluruh, Tuan Profesor Surah Siddiq,
tuan guru, para alim ulama, ustaz-ustazah, ibu ayah muslimin dan muslimat yang telah menjawab. Tuan-tuan Allah sekalian, saya 10 sahabat ni saya tak tahu nak cakap apa. Patut saya dengar dia TV. Jadi duduk lawan aja ni. Saya nak jadi moderator, patut dia ceramah. Tuan-tuan, lagu macam mana dunia pun, agama akan mendahului zaman. Lagulah macam mana dunia pun 2060 ke, 2300 ke, 2400 ke, agama dia akan mendahului zaman. Boleh faham? Yang kita rasa canggih ni, AI ni semua tak ada apa. Tak ada apa tuan-tuan. Orang yang ada iman, dia yakin dan percaya, kita nak rasa hebat apa? Nabi Nuh bin Bahtera di tengah bandar, apa yang mustahil? Allah tak boleh buat. Kalau kita kata kita canggih, macam mana sahabat Nabi SAW, saat dia Abi Waqqas, orang Madinah duduk di Madinah, mati di mana? Guangzhou, China. Tak ada apa. Hari ini kita tertipu dengan dunia yang kononnya hebat. Akhirnya dunia ni menyebabkan kita hilang keyakinan kepada Allah SWT. Mustahil. Dunia ni tak ada apa. Hebat mana AI, dia tak boleh jadi macam anak-anak yang hafal Quran. Betul setuju tak setuju? Anak-anak hafal 30 juzuk. Tuan-tuan alhamdulillah 30. Alhamdulillah. Betul? Dia tak boleh. Pasal apa? Hari ini secanggih mana dunia, sehebat mana dunia, yang punca dia bila kita hilang hubungan dengan Allah SWT. Hari ini tak ada internet, semua jadi gelisah. Masjid surah tak ada internet, dia jadi gelisah. Tapi hubungan putus dengan Allah dia tak rasa. Saat kita lupa Allah, Allah tak pernah lupa dengan kita. Saat kita jauh dengan Allah, Allah tak pernah jauh dengan kita. Sayangnya Allah dengan kita, baiknya Allah dengan kita. Tapi kita kagum dengan dunia, kita puji dunia, kita lupa nak puji dia. Kita tengok KLCC, hebat KLCC. Hebat apa matahari, Allah tak pernah tinggalkan walaupun selesai. Air terjun, pernah tuan-tuan pergi terjun, tiba-tiba lepas dia berimbas pula, pernah berlaku? Tak pernah berlaku. Macam mana Allah buat nak tuan-tuan di Bandar Tasik Puteri, nasi lemak udang 3 ekor, 10 ringgit. Contoh, ni saya cakap juga, tuan-tuan bangun. Saya tak boleh cakap KL, beli hongkong. Tu tak boleh. Saya tak boleh, tak boleh. Ni pun saya semangat tuan-tuan. Saya ambil ni 10.30, saya nak kena ke Kedah. Naik motor, memang saya suka naik motor tuan. Tadi Ustaz sebut Messi dah buat, Messi buat gol kan. Tuan-tuan doa, bulan 8 ni saya pergi umrah, bulan 10 saya nak pergi London, naik motor, pergi stadium. Dan nak pergi stadium Manchester, Stamford Bridge, Arsenal pusing. Bukan tawar stadium. Balik bulan 12 saya akan naik motor pula daripada Johannesburg pergi ke Cape Town. Tahun lepas sama juga. Saya masuk naik motor tuan-tuan. 2019 sampai haji naik motor kat Chai. Kita ada motor BMW tapi tak naik. Dia orang tak boleh habis haji naik motor tak lah. Motor kat Chai 150. Pasal apa tak nak bayar suku? Lembek. Tak mahal lah siapa bayar suku kan. Kami naik motor daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Pakistan, Iran, Dubai, Abu Dhabi, Mekah. Dari masa saya naik motor ni pun saya naik motor. Tuan-tuan buat helmet saya lepas tak kat atas. Abang tak atas bang, maju saya tak bawah. Ini orang yang sedekah lah. Sebab tak nak tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ni apa masalah kita? Masalah iman kita. Iman kita masalah, problem iman kita. Iman yakin kita hilang. La ilaha illallah. Itu je. Kalau kita yakin adanya Allah, hubungan kita dengan Allah, apakanlah pun macam mana pun, buatlah canggih macam mana pun, kita tak Allah tengok kita. Tuan-tuan setuju tak setuju? Yang kita sembahyang maghrib itu sebab apa? Sebab iman. Kalau tak ada iman sembahyang lah. Tak sembahyang. Ni ingat ceramah ni pasal tahu nak mati, wal akhiratu khairu wa abqa. Kita semua nak mati. Boleh jadi tuan-tuan dulu, saya kemudian, ataupun saya kemudian, tuan-tuan dulu. Antara dua tu kan. Mati tak? Mati. Bang, sedia dah mati. Oh Ustaz, saya tak sedia lagi. Nabi kata apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang cinta dunia ni, orang yang takut mati. Ni mana ni kalau tanya tuan-tuan, sedia nak mati mana ni? Sedia. Mati ya, mati tak lama. Di dalam kubur manapun jasad aku ditanam, akulah tua. Di sana kejujuran. Apa yang kamu buat di dunia ikhlas, kamu dapat Allah. Alhamdulillah dinul khalis. Kita buka dalam kitab karangan Syekh Ahmad Farid 50 akhlak salafus saleh, pada bab yang pertama disebut apa? Alhamdulillah dinul khalis. Esok dapat Allah yang kamu nak bawa adalah amalan yang ikhlas di sisi Allah SWT. Orang yang ada iman,
cantik Islam dia. Sebab tu sahabat Nabi hebat. Kenapa iman dia sempurna. Tapi orang Islam belum tentu sempurna iman dia. Betul tak betul? Di atas malam ada rumah hujung, kena pecah rumah. Melayu, Cina, India. Melayu. Nama apa? Jibril. Nama malaikat, tapi pecah rumah pasal apa? Pasal iman. Betul tak betul? Kita semayang, Allahu Akbar. Dia boleh mengamuk. Dia tak tahu yang depan dia Allah sedang tengok dia. Dia pergi temu duga, dia takkan muak dia nak muak depan orang temu duga pun. Dia tahan sampai kram. Pasal dia tahu depan dia siapa? Penemu duga. Betul? Tuan-tuan kenal polis trafik hak baju putih tu. Tuan-tuan kenal? Dia duduk tengah jalan, dia tunjuk kat tuan-tuan. Tuan-tuan pernah nak tengah bawa kereta, tak pakai seatbelt, tak pakai tali pinggang. Tuan-tuan roblok, tuan-tuan pun tarik. Pernah buat macam tu tak? Tarik sangkut, rupanya anak pun tarik juga ke belakang ni. Pakai lawan tarik ni, sampai depan polis. Pakcik tak pakai tali pinggang. Minta maaf tuan. Saya minta maaf pun. Pasal apa? Pasal dia tahu polis ni ada kuasa. Dia tahu polis ni boleh menyebabkan dia kena bayar 3 orang lagi. Tuan-tuan naik motor Pak Arif. Tuan-tuan ada yes ke yes? Pasal dia tahu kamera tu ada kuasa. Ambil gambar tidak ada. Betul tak betul? Tuan-tuan balik sembahyang Isyak, nampak lampu merah. Nak langgar tak langgar? Nak langgar tak langgar? Tuan-tuan tahu sembahyang. Kita nak pergi hospital sembahyang. Kan ada traffic light tu kan? Itulah traffic light paling lama dalam dunia. Setuju tak setuju? Punya lama traffic light. Tuan-tuan tengok traffic light merah, tuan-tuan nak langgar tak langgar? Langgar tak boleh tahan. Langgar nampak polis trafik. Apa keluar dari mulut? Allah. Betul tak betul? Allah. Pasal dia tahu baju putih ni ada kuasa. Berhenti tepi. Pakcik tahu tak pakcik buat salah? Betul tuan. Kenapa tu? Pakcik buat salah apa? Langgar lampu merah kan? Pakcik tak nampak kalau lampu merah? Nampak tuan. Habis macam apa pakcik langgar? Pasal tak nampak tuan. Dia tahu. Pasal dia ni hebat. Dia boleh buat sesuatu. Ada iman dia meyakini seseorang tu berkuasa. Bila kita yakin Allah ni berkuasa, nak pakai handphone, dia tahu apa dia nak buat. Dia tahu apa dia nak tengok. Dia tahu benda apa yang boleh, benda apa yang tak boleh. Sebab iman. Satu sahabat diusahakan iman. Iman dia macam apa? Iman dia macam kebun. Kena diusahakan hari-hari kena usahakan iman. Kalau kita ada kebun, tinggal kat anak kita. Saya cepat ni, saya masuk ni dalam 8 minit lah. 10 saya berhenti tepat. Kebun, kita tinggal kat anak kita. Kita jaga elok kebun musaki. Kita mati tinggal kat anak. Anak 2 KM. Tak mau balik tau. Setahun tinggal ladang yang cantik tadi. Akhirnya ladang yang cantik bertukar menjadi hutan yang menggerunkan. Sebab tidak diusahakan. Begitulah iman kita. Bila tidak diusahakan, akhirnya hati kita, amal kita akan rosak. Kenapa? Iman dia. Sebab tu canggih macam mana dunia pun, dia takkan boleh lawan keimanan kepada Allah SWT. Bila dia ada iman, dia ada segala-galanya. Dia rosak iman, habis. Sebab tu tuan-tuan tengok orang pergi Mekah. Ni orang tengah balik hari ni kan. Orang pergi Mekah, jalan iman dia tengah anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat ni turun hotel ni. Semangat ni. Dengar, selalu tengok kat TV ya. Ni keluar-keluar hotel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia geli, dia syok. Dia tak kira lagi syok masa sembahyang di Masjidil Haram. Balik pada Syekh Puteri ni cerita, aku alhamdulillah pergi Mekah reda 5 hari di Masjidil Haram 5 waktu. 5 hari di Masjidil Haram 5 waktu. Balik Malaysia haram satu masjid kita pergi. Saya kita tak setuju ni. Ya. Sebab tu surau tuan-tuan ni, kalau kutip orang bandar Syekh Puteri yang pernah pergi umrah, pasal tu tak haji lah, ambillah haji umrah. Kalau kutip ni, yang duduk keliling ni, yang pernah pergi umrah, pecah surau tuan-tuan. Betul tak betul? Tapi iman. Duduk di Madinah, dia rasa iman dia tinggi. Dia marah polis Arab. Dia pergi pukul 3. Pukul 3 polis tutup. Dia kata tak boleh buka lagi. Apa ni orang nak buat ibadat? Dia marah polis. Dia marah polis ni. Balik pada Syekh Puteri lagi tak hormat tak man. Betul tak betul? Nampak lagi sekali tak setuju ni. Tak apalah tuan-tuan. Poinnya apa tuan-tuan?
canggih macam mana pun, iman yang akan jadi benteng kita. Kuat iman kita, selamat dunia akhirat. Lemah, rosak iman kita, rosak. Cukup 10 minit tepat Ustaz. Saya berhenti, dan terjadi ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Menarik, Alhamdulillah. Menarik kupasan yang dikongsikan oleh Fadil Ustaz berkenaan tentang bagaimana seseorang itu boleh jadi layu dalam menghadapi arus perdana yang semakin laju. Kunci dan keyword dia adalah iman. Iman. Itu Ustaz sebut iman. Iman ni sesuatu yang perlu diyakini. Sebab tu buahnya adalah amal. Sebab tu Ustaz kata tadi, iman ni macam kebun musul. Nak dapat hasil dia mesti diusahakan supaya hasil usaha itu adalah namanya buah pada iman. Sebagaimana yang kalau kita lihat dalam tafsir fi zilalil Quran, saya kutub mengatakan dalam surah Al-Asr, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Semua orang yang beriman itu wa amilus solihat. Bunga buah kepada iman itu adalah amal soleh. Jadi amal soleh itulah bergantung kepada iman. Jadi biasanya orang tak jadi iman tapi dia tak yakin. Bila dia tak yakin, dia tak berkehendaklah kepada apa yang diimani itu. Maka sebab itulah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Allah Ta'ala mengingatkan kita bila sebut iman, mesti awal sekali dengan amal soleh. Jadi kita pergi kepada Al-Fadil Ustaz Aiman. Ustaz Aiman kalau kita lihat hari ini ramai anak muda, bukan je anak muda lah, anak tua pun ramai juga yang menghabiskan masa berjam-jam di alam maya. Saya sengaja, saya bocor rahsia untuk hari ini. Saya sengaja kat Facebook tu saya masuk kelas mencari jodoh. Ada janda, saya saja masuk. Tujuannya saya nak tengok ada tak ahli karya saya dalam grup ni. Ada. Ada. Maknanya kan kira orang muda, ya orang tua pun nak. Orang tua pun ada. Dia mula dapat teknologi. Sebab tu kadang-kadang dia buat benda-benda berlaku, kita tengok je lah. Yang baik kita PM dia, Haji bawa mengucap. Dah masuk dalam kumpulan K-pop ni, kumpulan persatuan orang pencet. Maknanya menunggu mati. Jadi Ustaz Aiman, kalau kita lihat, mereka tahu perkembangan, kita mengikuti perkembangan kandungan semasa, tetapi dalam masa yang sama Al-Quran itu mereka tak imbangi. Maknanya banyak dia melihat sosial media, banyak dia berdampingan dengan gadget, tetapi Al-Quran ni kurang Ustaz. Memandangkan Ustaz Johan Qori Tilawah, kita nak minta sikit tausiah. Samping nanti kita minta Ustaz mendengarkan kita dengan alunan ayat Al-Quran Al-Karim. Semoga hati kita jadi lembut insya-Allah mudah-mudahan. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fairuz. Ustaz, masya-Allah. Baik, alhamdulillah. Saya pun tak tahu nak mula macam mana Ustaz. Saya pun bukanlah penceramah ke apa kan, tapi sekadar ingin berkongsi tentang perjalanan hidup saya dalam bidang Al-Quran ni, bolehlah insya-Allah. Baik, saya bukanlah latar belakang mak ayah saya ustaz ke ataupun mak saya ustazah ke, dan family saya pun ya bukanlah maksudnya ada ustaz-ustaz ke lah ataupun penceramah ke qori ke. Sebab ramai orang tanya saya, Ustaz Aiman ni mak ayah qori. Dia kata macam genetik. Mungkin betul. Sebab saya tengok keluarga macam ada keluarga dalam qori tu Ustaz Azra'i kan. Dan anak-anak semua boleh taranum. Dan dekat kampung saya dekat Taiping Perak pun sama juga, ada juga keluarga yang memang bertaranum semuanya. Jadi apa yang saya lihat, Al-Quran ni dia bukanlah satu benda yang memang automatik boleh diwarisi. Macam ada lagu iman tak dapat diwarisi. Kan? Memang betul. Maknanya sokongan ibu ayah kepada anak-anak tu. Maknanya ayah saya kerja hospital Taiping saja. Mak saya dulu kerja saat adalah jual semua, ada tak kerja, ada time kerja, ada time tak kerja. Kan? Jadi apa yang saya lihat, mak ayah saya ni bagi sokongan yang penuh kepada saya. Maksudnya saya pergi pertandingan, pergi tilawah Al-Quran, dia sanggup support saya Ustaz. Dulu saya zaman saya kecil tak ada kereta kan. Misalnya keluarga tu biasa saja. Jadi nak beli kereta pun tak mampu. Jadi sanggup hantar saya ke Darul Quran masa pendaftaran dan pergi tilawah dekat masa tu paling jauh pergi dekat Banting Selangor, di Taiping dulu. Kami nak keluar ke
ke Selangor, ke mana-mana susah lah. Tapi pergi tu ni sewa kereta Ustaz. Oh, sewa kereta. Yang syoknya sewa kereta, balik kereta berasak kan. Kereta berasak sebab rosak kan. Oh, tu pun satu ujian juga. Dan tu kata apa? Ujian tengah, yalah, kita nak pergi ke jalan Allah ni, nak buat benda baik ni, ada je ujian dia. Sebab saya tengok memang kalau belajar Al-Quran ni, belajar agama apa-apa, setan yang kacau orang yang belajar agama ni lagi besar tuan-tuan. Lagi ujian dia lagi dahsyat. Dia macam saya dulu start menghafal Al-Quran pada umur 18 tahun. Sebab kita tengoknya selalu orang hafal Al-Quran bila kecil-kecil besar budak ni. Ataupun besar sikit lah, umur tingkatan 1, baru start hafal. Jadi saya ni orang kata pun dah benar dah, dosa dah banyak, baru start hafal Quran. Lambat sikit lah Ustaz. Tapi Alhamdulillah lah, berjaya menghafal Quran tu sebanyak 3 tahun je. Selama 3 tahun dan habislah 30 juzuk. Dan saya mencuburi dalam bidang tilawah ni bermula bangku sekolah lah. Daripada tingkatan 2, tingkatan 3 macam tu, baru start belajar. Pergi tu petang laki di rumah Tok Guru ni. Kata lutut bertemu lutut, tapi tak ada lah lutut bertemu lutut kan. Duduk atas kursi, dia duduk kat kursi juga. Tapi nak katanya kalau kata ayat Tok Guru kena muka tu banyak kali lah. Okey. Baik, jadi saya pun teruslah belajar bab minat. Dia dengar tu minat. Tapi saya pun nak kata sekolah agama, tak ada lah sekolah agama semua. Saya sekolah sains juga dulu. Saya SBP, sekolah berasrama penuh. Macam kat Rawang sepintar kan. Asrama penuh integrasi. Jadi sekolah mana saya ambil fizik, kimia, bio, admat, ambil semua. Alhamdulillah A Ustaz. Tapi bahasa Inggeris MB. Sebab tak apa nak minat dengan BI. Kan? Tapi saya minatlah bahasa Arab. Jadi perjalanan saya tu bila dah masuk ke sekolah, masuk tilawah tu, dia makin minat apa segala berkaitan dengan Al-Quran dan juga nasyid ke khot ke, saya memang minat. Mungkin sebab minat tu daripada doa mak ayah, ataupun sokongan daripada mak ayah, ataupun doa nenek atau atuk. Dan saya pun main sukan juga. Saya main rugby dulu Ustaz. Orang kata main rugby ni memang penyayang Ustaz, sebab dia akan peluk bola rugby tu orang bagi lepas. Kan? Memang saya main rugby walaupun badan saya kecil. Dulu saya sadarlah sikit ada six pack, kalau tak ada lah. Sebab dah makan banyak lah. Kan? Main badminton pun main, sukan pun main. Maknanya aktif, saya imbangkan saya punya kehidupan tu. Tu zaman dulu tu, zaman saya sempatlah zaman tak ada apa, tak ada telefon yang gadget, yang telefon pintar ni lah. Saya masa tu bertukar zaman. Tingkatan 1, tingkatan 2 tu baru ada Galaxy yang Samsung, iPhone pun masa iPhone 5, iPhone 5S, baru bertukar. Kalau tanya Ustaz ni muda sangat ni. Muda lagi Ustaz kan. Berapa? Baru 28. Baru dah 2 Jun ni baru lahir, baru ni. Makluman juga Ustaz masih lagi single. Dia pesan saya ni, Ustaz tolong cari lah apa ada dapat nombor hasil puteri. Okey. Itulah tak jawab pun, saya duk gombak kan. Okey. Tak ada. Okey. Gitulah ceritanya. Dan yang paling saya tak sangka sekali, bila kita ikhlas dalam berjuang dalam agama adalah maksudnya memperbaiki dalam bidang saya ni, bidang Al-Quran ni. Maksudnya saya sentiasa nak mencari, okey, macam saya belajar tilawah kan. Dalam tilawah tu bukan belajar lagu je, bukan taranum je, semua nak tarik taranum tak. Daripada taranum tu dah saya kenal sebenarnya nak sebut huruf dengan betul. Saya kalau boleh, memang saya belajar satu benda ni, saya nak kalau boleh belajar sampai saya number 1 lah, macam tu. Belajar contohlah sebutan huruf tu macam mana yang tepat, ra nipis, ra tebal tu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nak sebut ra tu tebal tu tara mana? Kan? Nak kalau nipis pula, Wallahu bima ta'maluna basir. Macam mana nak sebut roh tu nipis betul-betul. Begitu. Lepas tu kemudian saya belajar lah belagu, taranum, nahawan, bayati, hijaz, ras, apa semua tu.
Maksud saya belajar juga maksud tafsir-tafsir, qiraat. Tuan-tuan dengar kan? Qiraat. Bacaan wadduha wal laili idza saja. Kan? Falau qatahamal aqabi. Bacaan-bacaan pelik-pelik itu, bunyi lain daripada lain kan. Itu pun saya belajar juga. Jadi daripada situlah saya mengenali dunia Al-Quran ini dengan lebih menjauh. Dan saya tak sangka pada tahun 2022 saya masuk tilawah Al-Quran kali pertama di peringkat kemasaan. Di peringkat kemasaan tu kali pertama masuk. Jadi kali pertama masuk, pergi kemasaan menang. Jaranglah berlaku, tapi kali pertama pergi menang. Tak sangka rezeki lah. Memang satu orang kata menangis juga kan. Menangis bukan kesedihan, menangis kegembiraan. Jadi lepas tu pergi ke tilawah antarabangsa, dapat nombor 2. Sedih lah sikit, tapi tak ada lah sedih sangat kan, dapat nombor 2. Tapi dari situlah saya kenal kori-kori luar negara tu. Start tu lah saya dijemput pergi India, pergi Singapura, pergi Kuwait, Switzerland, pergi mana lagi Iran. Yang video saya viral tu dekat Iran tu lah Ustaz. Dekat Iran. Lepas itulah saya bina connection dengan kori-kori luar negara. Dan mereka mungkin meminati saya Ustaz. Mungkin muka saya tak laku kat Malaysia kot, tak kahwin lagi. Dia mungkin laku kat luar negara. Sebab itu saya balik Pakistan, ada orang offer, "May you marry with my sister?" Saya terkejut tu. Ustaz terima tu. Jauh sangat Ustaz. Nak pergi kena pakai visa. Gitu kan. Jadi daripada situlah saya mengenali dunia luar. Saya pergi berjumpa dengan Tok Syekh, kadang terjumpa dengan Syekh Jibril lah, Syekh ni, lepas tu tengok budaya orang Arab ni macam mana, orang Eropah ni macam mana, orang India ni macam mana. Saya pun yang paling saya tak mau pergi dah India tu Ustaz. India tu dengan kotak tu yang tuan-tuan tengok dalam internet apa semua tu memang that is real. Memang betul. Masak pakai kuali hitam tu, macam boleh kikih. Tu memang betul lah. Lalat tu tak payah cakap lah. Tak apa. Tapi yang paling saya tak mau pergi tu mereka layan saya tetamu sebagai tetamu. Tapi saya duduk seat belakang Ustaz. Duduk seat belakang 3 orang dengan terkepit di sini 4 jam Ustaz. 4 jam macam ni tuan-tuan. 4 jam saya duduk terkepit macam ni sampai kena baca pun tarik. Lepas tu balik lagi tak ada nak tidur dalam kereta pun tak selesa lah. Begitulah lebih kurang. Itulah pengalaman saya lah. Dan paling sonok pergi macam tu lah, pergi Iran, Switzerland. Saya pergi tu sonok lah, dia bawa pergi berjalan, tengok Lauter Brenner, Tasik Blausi, pergi tengok keindahan alam, salji, main salji, first time main salji di Switzerland lah. Tu sonok dah kan. Tengok budaya-budaya orang Eropah ni, dia orang dengar Quran macam mana, tu syok. Tuan-tuan boleh tengok lah dekat TikTok saya ada, dekat Facebook saya, Instagram saya, dekat YouTube saya pun ada. Tulis je Ustaz Aimar Ridwan ataupun Man Qari, Qaree. Boleh tengok lah perjalanan saya ke sana. InsyaAllah. Mungkin setakat tu kot kan. Nak Cantik lah tu. Dia Ustaz cerita tentang kronologi. Macam mana Ustaz boleh berdamping dengan Quran. Jadi Ustaz sebenarnya nak bagi tahu pada kita, pertama ibu ayah dengar. Kita sebagai ibu ayah main peranan penting. Kita lah tulang belakang kepada anak-anak supaya dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Maknanya untuk Al-Quran itu, kalau Ustaz cerita, Ustaz Iman cerita sampai sanggup sewa kereta daripada Taiping nak ke Banting, demi nak menjayakan satu orang kata QDGP, Quran Development Generation Program. Inilah dia Ustaz Aiman Qari kita. Akhirnya menjadi bukti negara kita. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, dia tak terhenti di situ Ustaz. Sebenarnya jemaah ni sangat rindu nak dengar alunan bacaan Al-Quran Ustaz dengan beberapa wajah-wajah qiraat dan taranum. Jadi saya persilakan Ustaz untuk mendengar ini. Terutama ibu-ibu yang belakang tu tengok bakal menantu dia membaca Quran. Baik, insya-Allah saya akan bacakan surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Sebelum saya baca ni cerita sikitlah kelebihan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada waktu malam tuan-tuan. Pada malam macam ni tuan-tuan boleh baca lepas isyak ni sebelum tidur, tuan-tuan boleh baca. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata apa, ayatan min akhir surah Al-Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah.
Maksudnya dua akhir ayat surah Baqarah, sesiapa membaca kedua ayat tersebut pada waktu malam akan mencukupkan pembacanya. Jadi ulama ada berkhilaf jugalah tentang hadis ni. Ada banyak pendapat. Jadi antara yang pertama, pendapat yang pertama, bila baca dua ayat terakhir ni pada waktu malam, insya-Allah kita akan dapat pahala qiyam semalaman. Macam tuan-tuan berqiyam. Kan besar pahala berqiyam kan. Yang kedua, mendapat pahala membaca Al-Quran. Sama ada tuan-tuan baca Al-Quran tu dalam solat ataupun kat luar solat, sama pahala dia. Yang ketiga, mendapat pahala amalan yang berkaitan dengan akidah keimanan dan amalan secara umum. Yang keempat, memelihara tuan-tuan daripada perkara-perkara yang buruk. Ialah takut kita tidur kan, kita kena tindih ke, kena kacau dengan jin ke, kena sihir ke apa. Orang kata dielakkan perkara-perkara sebegitu, memeliharakan kita juga daripada syaitan. Tapi masa sama kita kena jagalah adab kita tidur. Ambil wudu, tidur dalam tempat tidur kita bersih, kan? Dan juga itulah mengelak daripada kejahatan manusia. Mungkin manusia tu tengok kita, dia nak merompok orang kita, tengok kesian lah, dia tinggal contoh. Tak ada lah. Tapi memang macam tu, mengelak daripada kejahatan manusia dan jin. Gitu. InsyaAllah saya akan bacakan. Tapi kita azan belum ya? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul. Amana ar-rasul. Amana الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا
غفرانك 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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Demikian tadi Qori daripada Malaysia, Ustaz Aiman Qori. Ustaz, boleh cerita sikit tak? Tadi Taranum apa Ustaz bawa? Oh, Taranum. Oh, first tadi saya start dengan Taranum Bayati lah. Bayati. Dia start dengan Taranum Bayati tu start tinggi sikit Ustaz. Kalau macam bila biasa dalam dunia tilawah ni, dia kalau pertandingan tu dia akan start daripada bawah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan naik peringkat suara tu lah. Tobakat suara lah. Tobakat peringkat suara tu. Jadi tadi saya start dengan Bayati Husaini terus. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sesuai lah untuk baca dalam beberapa minit. Kalau jemaah berminat Ustaz, dia nak belajar Taranum Ustaz, ada tak Ustaz punya channel untuk belajar guru? Man Qori Channel. Man Qori Channel. Jadi semua jemaah, siapa yang berminat nak bertaranum boleh untuk like dan follow Man Qori Channel. Ustaz Aiman ada kelas InsyaAllah. InsyaAllah tersendiri insyaAllah. Sebab Taranum ni tak adalah semua. Dia ada dua lah, mujawad dan murattal Ustaz. Tak adalah mujawad. Tadi saya baca tu mujawad. Murattal tu simple sikit lah. Ustaz Fairuz dengan Ustaz pun boleh buat. Kan? InsyaAllah nak tak ada rezeki kita minta Ustaz Aiman kita boleh promosi jadi imam insya Allah jadi bawa secara murattal insya-Allah. Boleh insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita dah masuk kepada pusingan yang kedua. Tuan-tuan boleh ready boleh lagi ke? Kita nak hijrah saja kan? Kita kan Allah SWT kata innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Semua orang yang beriman yang berhijrah yang berjihad di jalan Allah, mereka lah yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya melihat surau ini meletakkan tema dipanggil hijrah Qurani, muharram Qurani. Alhamdulillah bersama kita ada ahli Quran, ahlilah. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan itu sebagaimana Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Qur'an 'allamahu. Sebaik kamu yang belajar yang mengajarkan akan Al-Quran. Jadi kita nak pompang manfaat daripada ahli Quran itu. Jadi kita terus kepada sesi yang kedua. Untuk sesi kedua ni kita hadkan masa sikit. Tadi sesi pertama kita bagi 10 minit. Sesi yang kedua ni kita jadikan 7 minit insya-Allah. Tapi kalau lebih insya-Allah tak dapat kamera dan bimbang. Jadi kepada Ustaz Zul Hazwan kita Ustaz kita lihat kita ini hidup dalam dunia sangat mengejar kejayaan material. Kadang-kadang kita memang diasuh dah daripada kecil dengan satu kalimat belajar rajin nanti biar pandai supaya dapat kerja dari besar. Itu yang ditanam dalam mindset minda anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita dia membesar dengan mindset itulah. Kita groom masyarakat kita dengan cara-cara begitu. Jadi manusia berlumba-lumba mengejar kejayaan, kemewahan, pangkat dan pengaruh. Ia tak salah. Tapi dia kata namun kadang-kadang kita dalam mengejar kejayaan dunia itu kita terlupa persiapan persediaan akhirat. Kadang-kadang Allah Ta'ala jemput kita tu secara tak sangka-sangka. Jadi mati tu tak syarat sakit, mati tak syarat tua. Kalau baru ini 2 hari lepas tak sahabat baik kita saya. Sahabat baik kita yang bersama saya 5 hari seminggu. Al-Fadhil Ustaz Ahmad Haziq bin Jalani yang tuan-tuan tengok viral.
Bilal, muazzin muda yang setelah seusai melaungkan azan maghrib, maka dia pun rebah, akhirnya kembali ke rahmatillah. Masya Allah, tabarakallah. Saya ustaz pun ada pada hari urus jenazah tu, bagaimana ayah dia sendiri Haji Jailani pun tak tahu dari mana datang umat yang begitu ramai solat jenazah macam hari Jumaat. Jadi ustaz boleh tak ustaz bantu kita bagaimana kita nak memastikan kejayaan dunia ini tidak menyebabkan kita kehilangan bekalan akhirat. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Semula. Pertama Allah SWT sekalian, Allah sebut apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tempat tinggal kita. Dunia ni tempat tinggal. Kesilapan hanya orang ingat dunia ni tempat tinggal. Nak kena buat rumah besar-besar, nak kena semua besar, bini pun besar, semua nak besar. Sedangkan kita tahu, tak ada apa. Ada beberapa ramai orang besar buat rumah besar-besar, dah besar. Anak tak ada, cucu tak boleh, sunyi rumah. Rumah pun buat besar, ada orang tamu nak pergi dapur, kena naik skuter, kena jauh. Akhirnya dia menyesal. Tak salah rumah besar. Tapi apa yang hilang dalam hidup kita ni berkat. Yang hilang dalam hidup kita ni berkat. Ramai Allah bagi ni. Dulu satu sekolah mungkin 2 orang budak cemerlang, 3 orang. Hari ni satu sekolah 97 cemerlang. 3 yang teruk. 3 tu pula kita bagi anugerah harapan, anugerah tunas. Pasal ada sedih. Tapi adab hilang. Setuju tak setuju? Adab hilang ni. Nabi kata al-adabu qabla ilmu, al-ilmu qabla amal. Beradab sebelum ilmu, berilmu sebelum amal. Ada ramai budak pandai. Tuan-tuan anak berjaya. Ada beberapa ramai anak-anak berjaya, duduk hebat-hebat. Tapi mak ayah sedih, makan hati dengan anak-anak. Sebab apa? Salah kita mengharap kepada manusia, kita sedang menembah kekecewaan. Hari ini kita bagi anak mengaji dengan harapan anak kita berjaya, kita nak tumpang dia sampai masa kita tak boleh tumpang, kita kecewa. Sebab apa? Mengharap kepada makhluk, kita sedang menembah kekecewaan. Silap dia. Hari semua nak sedar nak ada 10A. Allah kata apa? Kejayaan dalam hidup, kita dengar elok. Kejayaan dalam hidup, sebenarnya 40 saat ni. Kejayaan dalam hidup adalah sejauh mana kita amal agama dalam kehidupan. Budak ni besok dia nak periksa SPM, malam ni dia doa, besok pagi dia solat subuh, keluar keputusan periksa 5C 5D. Dia berjaya atau gagal? Berjaya atau gagal? Gagal. Pada manusia dia gagal sebab tak ada A. Tapi ada budak dapat 10A, subuh tak sembahyang, Quran tak baca, manusia kata dia berjaya. Sebab apa? 10A. Tapi di sisi Allah dia tak berjaya. Kejayaan dalam amal agama, bukan kejayaan dalam meninggalkan hal agama. Kita tak mau dulu kata pergi sekolah agama nak makan apa. Saya kesan Ustaz Aiman sebut tadi, sama ayah saya dulu menjaga. Ayah saya menjaga laksa, menjaga bisu tepi jalan. Saya pergi Mesir, mak ayah kena tunggu duit, tak ada duit. Mak saya pun sama, kerja kelang, mak saya kerja kelang soli. Tapi rezeki Allah meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Yang imamkan mak saya, imam Masjid Nabawi waktu solat subuh. Mak saya meninggal hari Isnin, ke bumi hari Rabu. Sama macam Rasulullah, meninggal hari Isnin, ke bumi hari Rabu. Sampai mak saya bukan ustazah. Mak saya bukan ustazah, mak saya kerja kelang. Ayah saya kerja kelang. Sampai hari ni ayah saya tak pandai tulis. Saya tak malu, tu ayah saya. Saya pun lebih kurang ustaz juga. Sama, mak ayah bukan orang agama. Tapi sebab semangat mak ayah. Hari ni kita nak anak-anak kita ada berkat tuan-tuan. Tuan-tuan hambat dekat Musi Surau. Di malam Musi Surau beritahu, Jim, malam ni saya nak buat kemah 10 kemah. Kedua kesyukuran. Orang pun tanya ni, tanya cucu dia buat berapa A? Tak ada A ya? Dia gelap, B pun tak ada. Dia tak sedih pun. Tu dapat berapa? 5C, 5D. Ni Haji buat kedua sampai 10 kemah ni. Pasal apa? Tanda terima kasih kepada Allah. Dia gelak pasal hati dia redha dengan apa yang Allah bagi dia. Betul tak? Kita amalkan stres. Ya, betul ni. Kita yang makan pelik. Aku tak ada jumpa rumah tak ada buat kedua ni. Gila dia ni. Takkan Dajjal dah keluar. Dajjal dah lagi. Kita tak puas hati, kita pergi tanya dia ni. Saya sebelum balik ni saya nak tanya tak? Saya tak puas hati ya. Macam mana Haji dia dapat iman yang hebat walaupun cucu tak berjaya, tak ada A, tak ada B, tapi buat kedua besar-besaran je ni. Dia kata pertama saya yakin dengan rezeki Allah. Apa keputusan itu rezeki Allah. Yang kedua saya syukur, paling tidak saya tahu yang cucu saya ini mewarisi kebodohan suami ini. Ya, tuan-tuan
tuan, waktu saya pergi haji naik motor, saya cerita dulu Sungai Baik, ada seorang orang dalam kebun, nama dia Haji Nur Sikit. Dia mengaji sampai darjah 3. UPSA tak ada, PMA tak ada, SPM tak ada, degree apatah lagi tak ada. Tapi dia tuan-tuan, dia ada 285 pekerja. Kalau seorang gaji 1,000, setiap bulan dia kena bayar 285,000. Bini 2 orang, bini pertama dia buat rumah 1 juta. Bini yang kedua dia buat rumah 800,000. Saya duduk dengan dia 2 bilik, 2 bulan masa pergi haji. Rezeki Allah Ta'ala ni bukan atas apa yang kita nak. Kejayaan dunia apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Yang dengar ceramah, yang bagi ceramah, dekat kami kuat. Kejayaan dalam hidup sudah-sudahlah. Nak kaya tak apa, nak rumah besar tak apa, ambillah. Tapi jangan bila kita sampai di mahsyar Allah, kita menyesal selama-lamanya. Kalau kita bahagia selama-lamanya. Hati nak kena jaga tuan. Jangan pernah sedih dengan apa yang Allah bagi kita. Itulah rezeki kita. Itulah apa nak bagi. Hidup bukan apa yang kita nak. Hidup bukan apa yang kita susun. Hidup apa yang Allah bagi. Hidup bukan apa yang kita nak, apa yang Allah nak bagi kita. Apa yang hilang dalam hidup kita ni? Syukur tadi ya. Pasal tengok orang lain itu, kita nak macam dia. Dia macam ni, aku nak macam dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala bagi kebaikan pada seseorang. Tuan-tuan pernah tak tuan-tuan makan? Pernah tak tuan-tuan makan? Kucing naik kat tuan-tuan, pernah tak? Tapi kadang kita tak pasal, kita halau. Kita halau kucing. Dia main balik kat kita. Ni, api meja tu. Dia bawa kucing. Api meja tu, mana nak meja tu? Aku nasi kujang ni. Anak tak masuk duit ni bulan. Jabak kat kucing. Anak tak masuk duit, jabak kat kucing ni. Tak, kucing tu main kat dia. Kita pergi bagi kita tu lah. Bangunlah, pergi ambil ayam seperti bau RM5. Kenapa tuan-tuan ni semua orang kaya? Kata amin. Nampak kucing main mana adik? Udah dia buat syakap 3 asal. Kucing tengok apa tu, kailan meow. Kailan dia. Tengok masuk syurga sebab apa? Sebab bagi makan kucing. Tuan-tuan kena tak Haji Bakir? Tak kena? Ustaz, kami kena Imam Bukhari. Tuan-tuan lah munafik akhir zaman. Kena tak? Imam apa imam lah? Apa tu? Haji Bakir dalam cerita filem ni kena? Malam ni saya nampak dia tak bakhil sebab dia sedekah pada Cikgu Murni 1,000. Betul? Allah tak tengok 1,000 kamu, Allah tak tengok 500 kamu. Ya Allah tengok fama ya'mal mithqala dzarratin wa yara. Maka buat kebaikan. Imam dia dapat pahala imam, ustaz imam macam subhanallah. Pahala dia jadi imam sedap. Kita boleh azan, kita azan. Tadi Ustaz Aziz. Saya bertugas di masjid Video pada Darussalam 2010-2018. Saya keluar daripada rumah kuarter Ustaz Aziz masuk. Saya bertugas dengan tak lama tuan-tuan, 8 tahun. Kami bertugas sama-sama umur 30 meninggal. Saya keluar rumah dia masuk dan dia meninggal. Tuan-tuan bayang, kita bertugas sama-sama Ustaz baru bertugas dengan 30 tahun. Terkejut. Kita terkejut. Ni malam ni tuan-tuan tengok, oh gambar kami ada kat poster, gambar kami ada cahaya lah. Ada colour. Tengok besok, ni contoh tuan-tuan jangan ambil. Kalau saya mati besok saya cari tuan-tuan. Besok kalau keluar poster gambar saya hitam putih. Dia kata, Ustaz ni semalam, Allah. Lepas tu dia main game mastika, dia main. Patut aku nampak hidung dia jatuh malam-malam. Ni game mastika. Ni game mastika. Dia tak aku masa Ustaz keluar, aku pergi salah. Dia macam tak dengar, mungkin dia dah nampak barsah. Ni game mastika. Bang, hati kita nak kena jaga. Inna Allah yanzuruna ila suwarikum wa innama yanzuruna ila qulubikum wa niyatikum. Hak ini masalah hati dia. Allah bukan nak tengok, Allah nak tengok iman dia. Tetapi haji ke umrah, Allah bukan nak tengok kita, Allah nak tunjuk inilah iman dia. Allah tahu iman kita? Allah tahu, tapi Allah nak tunjuk inilah iman kamu. Kita sembahyang tarawih. Waladdallin amin. Wa istasqa Musa, kita terus gempa tengok imam. Sedap macam kau. Pasal baru satu ayat. Kena 7 minit. Harap datang. 7 minit. Afala tatazakkarun. Akhirnya celaka ada lagi. Sebab apa? Sebab taufik, kekuatan kita tak ada dalam amal. Kekuatan kita tak ada dalam amal. Tuan-tuan sini buka puasa, makan dulu kan sembahyang maghrib.
Makan dulu. Okey lah, bagus lah. Tak apa, saya pun setuju. Saya pun setuju. Kalau orang tahu Ustaz nak makan dulu, semayang dulu. Kalau tanya saya pun suka azan, makan terus. Lepas tu baru semayang maghrib. Kalau boleh ada satu meja khas, Tok Imam, Tok Bilal, Tok siap-siap. Supaya bila dia azan pun tenang, bahagian dia ada. Pasal dia pun manusia, betul tak boleh? Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Aku jika berikan aku kata wal ju' dan lapar kata Allah. Lepas biasa order satu tentang yang ramai. Azan tak pandai kiblat ni, duduk tang ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Marah kan? La ilaha illallah. Marah kan? Dia manusia, betul tak boleh? Tok Imam pun kena sah. Kurangkan sah. Tok Imam dia memang kena garang. Tok Imam kan dia memang kena. Mana ada Tok Imam Allah dia ni? Hei, lama tak nampak ni. Mana ada? Kurangkan sah. Muka Tok Imam ni. Pastikan tu di belakang sama ni pun dimatikan atau tuan-tuan akan dimatikan. Pokoknya dia suruh apa tu dia nak kira. Dia nak kira satu soalnya ada 20. Dia kira 8 darab 2 60. 160 lari 60 shot. Dia pun jadi muslimat macam ada 20 orang shot. Allahu Akbar. Imam kena batuk dulu. Betul? Allahu Akbar. Dalam hati ni, orang cerita tak baca lagi tau. Tapi dalam hati kata apa? Aku imam, takkan tak simpan tu. Ada peringat dari sini, ada peringat dari sini. Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Tujuh sohilah. Astagfirullah. Imam pun maklum, manusia. Gelak. Terus saya kata imam, minta maaf imam. Betul-betul tak sempat nak simpan tu imam. Imam boleh bawa lah. Tak boleh bersama imam. Tak apa. Bukan rezeki saya. Tapi dalam hati kita apa? Celaka, sepinggan pun tak boleh simpan. Tuan-tuan, selesai, cukup. Terlebih seminit 2. Apa saya nak sebut? Ingat, kita semua nak tengok, nak mati ni. Guna ni tak ada apa. Nak kaya ke, nak miskin ke, anak kita nak pandai ke, anak kita nak bodoh ke, berdamailah dengan takdir Allah. Terimalah apa yang Allah bagi. Hidup bukan apa yang kita nak, bukan apa yang kita tentukan. Hidup apa yang Allah bagi. Dan dia akan gembira bila kita suka dengan apa yang dia bagi. Jangan pernah minta selebih pada itu. Allah sebut dalam Quran dalam surah Sabah ayat 19. Wa qalilun min ibadiy syakur. Cukup-cukuplah kita mohon dengan Allah. Ya Allah, pasal kau macam ni. Jangan tanyalah lepas ni tak marah. Ya Allah, kau bagi apa pun aku terima. Boleh ibu tak marah, ibu pun tak marah. Lepas ni kata kat suami abang, kalau saya mati abang jangan kahwin lagi. Tak marah. Kalau dia nak kahwin, sakit balik tanya suami. Abang, kalau saya mati abang kahwin lagi tak? Sakit lepas ni balik tanya suami. Ibu-ibu dengar. Balik bang, kalau saya mati abang nak kahwin lagi tak? Suami jawab, ya, jangan kata awak mati. Awak hidup ni pun saya dah nak kahwin lagi. Boleh faham? Tanya suami, bang, abang nak kahwin lagi tak? Suami kata, nak. Ibu-ibu aminkan saja. Faham? Kadang-kadang ibu pergi kedua kan? Ini isteri pertama saya. Cik, aminkan saja. Biasanya jenis ni tak jadi. Boleh faham? Tapi kalau sakit balik, tanya suami, abang nak kahwin 2 orang. Astaghfirullahaladzim. Apa? Ayat tu juga. Yang tu juga. Wallahualam. Allah. Saya teringat, saya tengok pasal doa. Sebab tu guru saya kata, kalau doa kebaikan ini, dia dijarah bapa. Bapa-bapa, ayah-ayah kena doa kebaikan pada anak dan isteri. Doa keburukan itu ada pada ibu. Ibu kena jaga kadang-kadang doa itu bila kita tengah marah, dia boleh jadi doa yang tertangguh. Contohlah dia marah, haji boleh tambah. Kau tak suka saya kahwin dengan saya? Memang sekarang tak kahwin. Pasal ikhlas tak keluar ni tak 55 tahun kahwin. Rupanya itu doa yang tertangguh. Ustaz Aiman, masa mencuri kita Ustaz. Jadi Ustaz, jika dia beri peluang kepada Ustaz untuk menyampaikan satu nasihat yang ringkas kepada golongan muda, golongan tua, K-pop, kumpulan Persatuan Orang Pencen, pada sempena Ma'al Hijrah 1448 ini, apakah mesej yang paling utama yang Ustaz ingin sampaikan kepada kami semua Ustaz? Silakan Ustaz. InsyaAllah. Jadi ialah hijrah maksudnya berpindah. Pindah gitulah.
maksudnya hijrah ni kita boleh pakai berpindah untuk tempat, hati pun orang panggil hijrah juga. Jadi kalau tahun lepas, ya, tahun 1447 sebelum ni, kita mungkin ada buat silap, kita buat satu benda yang tabiat yang kita suka buat, ataupun ialah kita buat perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah dan tahu perkara itu salah, kita berhijrah, hijrah. Ataupun mungkin benda tu benda yang kita tak pernah buat, ataupun benda yang kita buat biasa-biasa, kita hijrah untuk buat lebih baik daripada tu. Mungkin tahun lepas kita baca Al-Quran sehari, sehari satu muka, kan? Tahun ni kita buat pula sehari 2 muka. Naik macam tu lah, kan? Dan kalau kita nak khatam Al-Quran bukan susah, tuan-tuan. Sebelum subuh, maksudnya sebelum solat lah, sebelum masuk waktu solat kita baca 2 muka surat. Lepas waktu solat kita baca 2 muka surat. Sama juga zuhur, sebelum zuhur kita baca 2 muka surat. Lepas zuhur 2 muka surat, sampailah waktu isyak. Kita kira 4 muka surat satu waktu. 4 kali berapa waktu? 5 waktu. 4 kali 5 waktu berapa muka surat? 20. Dalam Al-Quran satu juzuk berapa muka surat? 21. Akhir itu sebelum tidur kita baca satu muka surat lagi cukup dapat satu juzuk. Senang tak? Sebab ulama dulu pun, yalah, ulama dulu kan ramai, sahabat-sahabat ulama dulu pun, yalah, menghatamkan Al-Quran ada masa dalam 3 hari, 7 hari, berapa hari? 21 hari, sebulan 40 hari ada. Jadi kalau kita lah, mesti kita boleh buat juga. Sebab kita lah, kita yang kena cari masa tu. Bukan nak tunggu masa lapang, nantilah baca, takkan jadilah. Dan kalau kita tengok, yalah, Al-Quran kan banyak kisah-kisah dulu bersama para sahabat, banyak yang berubah disebabkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bayangkan kita tengok Al-Quran dapat pahala. Kita dengar Al-Quran tadi, tuan-tuan saya baca tadi Al-Quran, tuan-tuan dapat pahala. Apatah lagi kita baca, kan? Hadis yang famous selalu kita dengar tu, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, kan? Dan siapa yang baca Quran, yang mahir baca Quran akan didirikan ma'as safaratil kirami bararah, kan? Dan bila dia belajar Al-Quran dia rasa susah, wa alaihi syaqqun, rasa berat. Allah bagi dia berapa pahala? 2 pahala. Satu pahala dia membaca Al-Quran, satu pahala dia merangkak-rangkak baca Al-Quran tu. Kan? Kita selalu dengar ayat tu. Tapi adakah kita nak memperbaiki tak bacaan kita? Kita usaha tak nak memperbaiki bacaan kita? Apa yang saya dapat sepanjang perjalanan hidup saya dalam bidang Al-Quran, bila saya usaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran tu, ada satu benda-benda gembira yang Allah bagi pada diri saya lah. Kan? Dari segi habuan dunia ni tak payah duk risau, tuan-tuan. Habuan dunia tu cukup je, menang sana sini. So berapa, yalah, kalau cerita tu banyak lah, Ustaz, boleh tahan lah, kan. Sekali menang tilawah Negeri Perak 20,000, menang tilawah kebangsaan 30,000, menang antarabangsa 40,000, pergi luar negara Pakistan tu menang 75,000. Rezeki lah, Ustaz. Pergi Moskow tu menang lagi berapa, semua dibayar dalam US dollar. Bawa balik tu tengok orang macam tunjuk kan, pegang duit masa macam mafia tu. Pegang duit US kan. Kan, rezeki lah. Itu semua tu cerita habuan dunia. Jadi tuan-tuan, doalah pada anak-anak tuan-tuan dan beri sokongan yang penuh terhadap pembelajaran Al-Quran daripada diri kita sendiri pun. Saya rasa bukan anak-anak muda je ada TikTok. Saya rasa mak ayah sekarang pun dah ada TikTok ni. Duk scroll lagi dahsyat scroll kan. Sambil scroll lah benda-benda yang orang kata apa. Tuan-tuan tahu kan algoritma TikTok, tuan-tuan tahu tak? Bila tuan-tuan scroll ceramah, dia keluar ceramah kan. Kalau tuan-tuan scroll mengaji, dia keluar mengaji je. Kalau tuan-tuan scroll benda-benda nasyid ke agama, apa, qasidah, dia keluar qasidah. Tapi kalau tuan-tuan scroll benda-benda yang kereta, dia keluar kereta. Kereta sport, kereta BMW pun semua. Contoh kan. Kereta pelik-pelik lah. Mana lepas ni balik, tuan-tuan tengok TikTok tu, tuan-tuan buat sebelah bini. Tengok scroll, sama-sama scroll. Keluar apa? Kalau keluar perempuan, keluar gelek, kantoi lah. Jadi saya tengok scroll. Kalau keluar, masya-Allah, Ustaz Aziz terus ceramah, Ustaz Fairul, Ustaz. Keluar ceramah, maknanya selalu kita tengok benda-benda yang elok lah. Mana teknologi ni, benda-benda media sosial sekarang ni,
Bukanlah benda tu yang jahat. Kita di sini kita untuk kontrol benda tu, adik-adik semua kan. Tuan-tuan perhatikan budak-budak ni sekarang bahaya, tiba sekarang ada tersenggol, ada connect kan, TikTok tersenggol tu beli game. Game nak main tak masalah, saya pun ada PS5. Saya pun budak-budak kan, abang pun ada. Kan, Ustaz ada PS5, ada game, pernah main Mobile Legends apa semua. Tapi kadang-kadang fikir balik, main tu ada time. Dan nasihat saya juga pada budak-budak muda yang duk main game apa semua, main game offline lah. Tapi selalu main game online baru best. Kan, game offline ni bila kita boleh berhenti bila masa sahaja. Jadi nak berhibur tu tidak salah, tapi ada batasnya dan ada juga waktunya tertentu. InsyaAllah. Maknanya indikator Ustaz sampaikan kepada kita ialah kebahagiaan di dunia ini jangan berpisah dengan Quran. Betul kan? Makin rapat kita dengan Quran, makin dekat kita dengan rahmat dan makin dekat dengan rezeki Allah SWT. Contoh Ustaz Iman lah. Ustaz Iman sebut tadi kan, kalau ikutkan Ustaz Iman dia boleh hampir kepada konglomerat Al-Quran lah, T20. Kita bayangkanlah satu pertandingan menang semua USD bayar 70k, 70k. Ibu ayah kalau cantik ambil nombor telefon. Ayah boleh buat menang, boleh buat menantu boleh tak. Tapi tak ada saya kaya Ustaz. Cukup rezeki tu cukup. Doa. Sebab tu orang kata kita berdamping guru-guru kita besar, berdampinglah dengan Quran, insya-Allah tak akan miskin dan tak pernah lapar. Memang kita tuan boleh amalkanlah. Macam zikir sebelum subuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 40 kali sebelum subuh. Ataupun tuan baca 3 surah yang tak ada kaf. Surah apa? Surah Wal-As, surah Quraisy, surah Al-Falaq. InsyaAllah tuan-tuan baca tu sehari semalam je. Dimurahkan rezeki lagi, insyaAllah. Gitu. Baiklah, sebelum kita tutup sesi ni Ustaz, satu lagi permintaan. Dapat 2 ayat lagi Ustaz? Boleh? Boleh. Saya baca surah ni, surah Al-A'la boleh? Boleh. Ustaz tadi Ustaz banyak sebut wal akhiratu khairu wa abqa. Apa maksud tadi Ustaz? Dan akhirat itu sebagai tempat dan kita akan kekal dalamnya. Dan ada kelebihan sebenarnya Ustaz. Ceritanya dalam surah Al-A'la ni adalah tergolong dalam, orang kata apa, dalam surah tu ada ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat. Antaranya ulama berpendapat ada 6. Pendapat pertama lah, sebab surah ni dikategorikan sebagai surah musabbihat. Antara surah Al-Hadid, Al-Hajj, As-Saff, Al-Jumu'ah, dan juga Taghabun, Al-A'la. Tadi surah tu lah surah Al-A'la. Jadi pendapat kedua ada kata 7. Sebab apa? Dia akan start dengan bertasbih pada Allah. Ini sunnah Nabi, tuan-tuan boleh amal. Sebelum tidak tuan-tuan baca surah yang ada musabbihat ni lah, ada tasbih. Contoh Subhanallah, Yusabbihu lillah, Sabbihisma rabbikal a'la. Ada tu Sabbihisma rabbikal a'la. So apa ni, surah Isra, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ni semua surah musabbihat. Ingat surah apa? Surah Al-Hadid, surah Al-Hajj, surah As-Saff, surah Jumu'ah, surah Taghabun dan surah Al-A'la. Surah Al-A'la paling simple, tuan-tuan mesti boleh ingat tak? Selalu kalau semayang raya ke semayang Jumaat, mesti imam selalu akan baca surah Al-A'la. Jadi insya-Allah saya akan bacakan dengan secara bertaranum surah Al-A'la. Boleh tuan-tuan? Boleh insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lagi Ustaz bersama. Kasih seorang. Seorang aja. Dan betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi
فجعله ثاء أحوى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير
Jadi untuk akhirnya tuan-tuan, untuk akhirnya kita nak minta duit saja kepada Fadil Ustaz Zuazwan. Dunia semakin laju, iman jangan layu. Nasihat terakhir Ustaz pada kita semua pada malam ini. Betul tak sekalian, saya ingat bila lah. Saya pun dah buat apa sila tu yang kawan nak sebenarnya. Tuan-tuan, dua benda yang kita kena jaga. Nabi SAW sebut apa? Innamal a'malu bil khawatir. Umat aku akan mati dengan apa yang dia selalu buat. Yang kita sebut tadi Ustaz Aziz, berapa 16 tahun jadi bila mati pun dengan azab. Mungkin esok kita bukan doa lah, mungkin doa yang berbeza. Tuan-tuan bila kat sini pun tengah doa azab, hai mati. Pokoknya tertelamat mati. Ada Ustaz, dekat Indonesia ada berlaku Ustaz. Kita tengok wali-wali cerita benda-benda. Ada betul Qori ke apa tak tahu, muazzin lah. Dia tengah azan. Meninggal. Ni, tuan-tuan apa? Ni tengah duk kuliah-kuliah macam ni. Saya lagi habis ni, lepas minit ni habis. Semua bangku ada seorang Pak Haji tegak kan. Kita apa Ji? Ji, tegak kan. Yang laju tadi buat video. Alhamdulillah seorang terima sedikit meninggal waktu kuliah. Bodoh tadi ni. Mamai tu saya Ji. Ji. Ada lagi ingat lagi lah. Kawan ni dah bayar lagi, dah bayar lah. Mana ada lagi tuan-tuan, kita tak tahu. Kita tak tahu kita nak mati bila ni. Sibuklah dengan kebaikan. Suatu malam ni saya kata apa tuan-tuan, saya tak sebut yang susah-susah. Saya tak suruh tuan-tuan bangun tahajud. Walaupun saya tahu tuan-tuan setiap malam bangun pergi kecil. Bukan senang nak tahajud, tak apa. Buat apa kita boleh buat? Kalau kita baca bentang Ustaz, bacalah Quran. Betul? Yang tarik Ustaz, yang kata nak mati tuan-tuan betul lah. Tuan-tuan tengok macam satu mantap ni. Yang tarik Ustaz mana yang tuan-tuan yang awak ni sebab. Kan? Tak apa, abang boleh baca Quran. Oh, saya Quran tak pandai. Selawat boleh. Oh, selawat pun tak berapa pandai Ustaz. Zikir subhanallah pun. Oh, tu pun jangan banyak abang mati daripada hidup dah. Buatlah apa pun. Jangan sibuk dengan amalan orang. Tolong orang. Sebab apa? Sebab kita semua nak selamatkan semua orang. Kita bukan lawan siapa paling baik. Sebab dua rahsia Allah. Ingat sampai mati ayat ni. Dua rahsia Allah. Redha pada ibadah. Kita tak tahu benda baik apa kita buat yang Allah suka. Dan yang kedua, kita tak tahu benda apa yang Allah buka. Ada benda imam baik kita jadi imam, subhanallah. Dan kita boleh jumpa ada imam, kita boleh minta nasihat. Saya imam ni kita boleh minta nasihat. Imam, saya bergaduh dengan isteri, boleh bagi nasihat sikit tak? InsyaAllah, doa banyak-banyak. Solat taubat. Imam. Tuan-tuan kita nasihat. Kan kita nasihat, kawan duk cuci lampu ni kat sejam lah. Siap, awak. Siap. Saya ni bergaduh dengan bini. Ini cerai abang payah lah. Waktu tu Tok Iman dia lebih mulia, Tapi ada benda yang Tok Siap lagi mulia. Masjid saya dulu, Bandar Baru Selayang. Masjid Bandar Baru Selayang, gaji Siap double gaji imam. Saya gaji imam separuh daripada gaji Siap. Pasal Siap ni susah. Tok Imam tak main lagi, dia main dah. Betul tak? Tok Imam balik, kita balik. Dia lah tutup lampu. Dia tutup, terbuka. Dengan dia balik, tak tutup lah. Kan? Tok Siap ni, ada benda Tok Siap apa? Minta nasihat nampak pakai imam apa? Tapi ada benda pergi kat Tok Siap. Dia tengah-tengah berak, handphone dia jatuh dalam jamban. Lubang. Pum. Pergi jumpa imam. Imam, saya punya handphone jatuh dalam lubang jamban. Solat taubat lah, mungkin tak payah sangat. Saya tengok muka pun nampak macam kaki maksiat ni. Waktu tu imam macam tak apa bagus. Yang lagi bagus apa? Tok Siap. Tok Siap tu cuti lampu. Siap, awak. Saya berak tadi ni, phone jatuh dalam jamban. Jom kita pergi tengok. Dia khidmat. Dia posisi tengah mana? Ni. Seluk. Angkat-angkat. Bukan. Tak boleh. Ada punya orang. Bukan. Ni. Mana boleh. Dia tengah. Dia tengah ni. Balik ni jangan duk buka. Tok Siap buat. Mula seseorang ni. Balik ni jangan duk buka. Bubur dalam beras. Dia kata, bubur dalam beras 2 hari. Lepas 2 hari baru on. Lepas 2 hari dia telefon on. Betul lah hidup aku. Siap. Alhamdulillah telefon hidup tak mati. Cuma ada bau sikit lah. Aku halak lah dia dah. Tapi masalah dia tak abang kat bini dia. Bini dia pun masak nasi macam biasa. Tiba-tiba bau ras mati. Tuan-tuan, Siap dia ada kemuliaan dia. Last nak pesan apa? Ingat, innamal a'malu bil khawatir. Kita tak tahu akan mati macam mana. Macam saya cerita tadi, kita tak tahu kita akan mati macam mana. Doa yang terbaik pada orang dan kami lihat doa berdoa. Kita doa pada orang. Jangan pernah hina sesiapa. Jangan pernah suka buruk dengan siapa. Adik-beradik kita tak semayang, tak tutup aurat. Allah bagi kita surah supaya kita doa ke adik-beradik kita. Bukan sebab kita baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
Ada yang kata. Boleh faham? Jangan hina orang. Tuan-tuan kenal Sayyidina Umar? Kenal Sayyidina Umar? Bila jumpa? Sayyidina Umar ni siapa? Seorang manusia yang nak bunuh Nabi. Kalau aku jumpa Muhammad, aku bunuh, betul tak? Akhirnya Umar menjadi sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar menjadi bapa berkuah kepada Nabi SAW. Disebut lagi kitab Ummahatul Mukminin, isteri Nabi SAW. Siapa dia? Hafsah, yang kematian suaminya Hunais akhirnya menjadi isteri kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjadi menantu kepada Umar Al-Khattab. Siapa Umar? Manusia yang nak bunuh Nabi. Akhirnya tuan-tuan pergi di Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum ya Sayyidina Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa Umar? Manusia yang nak bunuh Nabi SAW. Allah sebut dalam Quran, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Allah akan bagi pada siapa yang Allah nak bagi. Jangan pernah hina manusia, jangan pernah sangka buruk dengan orang. Allah boleh terbalikkan kita jadi buruk, dan orang yang buruk Allah boleh balikkan kita jadi baik. Tuan-tuan, yang baik datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada saya sendiri. Tak pun minta maaf dalam bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan bertemu kita di sini dan bertemu kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz Zul. Ustaz Zul ini tak rehat tuan. Pukul 5 pagi tadi dia baru turun daripada Cameron Highland. Dia ada usrah tengah malam bersama dengan geng bikers kat pasar raya. Di atas menyampaikan dakwah. Sebab dia subuh turun daripada Genting, kuliah subuh pula di Selayang Baru. Lepas tu lari pula ke Lancang Pahang. Kuliah lagi, lepas tu datang pula ke tempat tuan-tuan As-Siddiqin. Lepas tu suara dia dah macam sangat, korang ni sarit sikit dah. Asalnya macam Jamal. Ni kalau jorok-jorok sedap. Ya. Oh, tarik sikit. Jadi Saya betul. pukul 10 dia nak lari pula ke kulit. Tak apa lah. Jadi ni lah rezeki kita bersama orang alim. Ini guru kita ni, Masya Allah, Tabarakallah. Ada setiap hari, kalau kita dengar talk dia, ada perkara-perkara yang kita boleh ambil, yang kita boleh dapat tuan-tuan. Bukan semua ta'ala. Jadi untuk Ustaz Iman, kita rehatkan dia dan dia jadi Imam Isyak ni. Jadi kita sebagai rumus akhirnya, hadir dengan kasih Allah Ta'ala, daripada perbincangan kita pada malam ini, bahawa kita sedar dunia akan terus berubah. Kita tak boleh nak halang, teknologi akan terus berkembang. Namun iman perlu sentiasa kita pelihara. Kerana manusia yang paling rugi bukan orang yang memiliki dunia, tetapi orang yang memiliki dunia namun kehilangan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya connection kita dengan Allah. Biarlah maju macam mana dunia pun, kita kena pastikan satu perkara bahawa kita mesti sentiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah yang menjadi tanda dan punca kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam juzuk yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman kepada Allah, minta tolonglah pada dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Jadi para ulama sebut indikator kebahagiaan di dunia ini dua. Pertama sabar, yang kedua tu mengerjakan solat. Akhirnya barulah Allah mengiktiraf kita dengan Allah, mewawarkan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar itu. Lepas tu sabar tu tuan-tuan bukan benda yang mudah. Macam tuan-tuan lah bersabar mendengar forum malam ni sampai 9:45 malam. Isteri pun WhatsApp lama ni bang. Selalu dah balik dah. Kita tahulah ustaz mana datang naik share. Malam ni dapat mikrofon lupa diri. Jadi tuan-tuan puan semua, mudah-mudahan usaha kita yang kita buat yang kecil ini pada tahun baru Hijri 1448 ini menjadi pencetus kepada kebaikan. Sebagaimana Allah sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumba kita buat kebaikan. Kita sedar bahawa usia kita makin tua, dunia pun makin tua, dan kita tak patut fikir benda yang mendatangkan manfaat akhirat kita maupun dunia, melainkan kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak mati nanti, nak masuk syurga dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cara lain tuan-tuan, mari kita hijrah daripada kita tak berdamping dengan Quran, jadikan Quran qarin kita setiap hari, maka kita jadikan dia damping kita. Semoga Allah pandu kita, Allah dekatkan kita dengan kebaikan, Allah dekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusan surau yang sudi jemput kami bertiga, dan juga hadirin hadirat yang sudi sedia mendengar
tak bingung, tak lari. Semoga kita semua Allah SWT rangkumkan dalam satu kalimat, mereka yang mendapat taufik dan hidayah serta maghfiratillah, serta diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita iktikaf berada dalam majlis ilmu ini. Wallahu taala ala, mohon ampun dan maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi